Kalau saya mati esok, apa jadi dengan harta saya? Pernah tak soalan ini terlintas dalam fikiran kita? Sebab hakikatnya, setiap daripada kita akan melalui saat itu. Pertama sekali, semua akaun bank akan dibekukan. Tak boleh keluarkan walau satu sen pun. Walaupun duit tu nak digunakan untuk urus jenazah. Semua harta, rumah, kereta atas nama si mati akan berhenti seketika. Bayangkan isteri atau anak nak gunakan duit tu untuk belanja harian, tapi semuanya dah beku. Duit siapa nak tolong diorang waktu tu? Lepas tu, waris perlu buat permohonan tuntutan harta pusaka. Kalau harta 2 juta ke bawah, perlu tuntutan di pusaka kecil. Dan sekiranya ia melibatkan harta yang banyak dan juga syarikat, permohonan tuntutan perlu melalui Mahkamah Tinggi dan juga Amanah Raya. Tetapi proses ni bukan sekejap. Ada yang makan masa berbulan, ada juga yang bertahun. Jadi antara waris kita yang mana tahu langkah pertama nak buat apa yang nak buat bila masa tu tiba. Dan sebelum harta diagihkan, hutang-hutang wajib dilansaikan terlebih dahulu. Hutang bank, hutang orang, hutang nazar, hutang zakat perlu dilansaikan. Jadi kalau waris tak tahu anda ada hutang, macam mana? Yakin ke hutang tu dapat dilansaikan? Lepas tu, barulah faraid berjalan. Setiap waris ditentukan bahagiannya mengikut hukum. Ibu, ayah, isteri, suami dan juga anak semuanya ada hak. Kalau ada anak bawah umur, bahagiannya akan dipegang oleh wali lelaki dan bukan ibu. Ramai isteri yang tak tahu bahawa mereka bukanlah penjaga harta anak bawah umur. Akan tetapi, wali lelaki yang akan bertindak sebagai penjaga harta tersebut. Yakin ke wali atau penjaga harta ini menjaga atau memegang amanah dengan betul? Bila tiada perancangan awal, timbullah perselisihan, waris bergaduh, waris bermasa muka dan juga harta bertangguh bertahun-tahun. Dan yang tinggal hanyalah penyesalan. Semua ni hanya disebabkan satu perkara, iaitu kita menangguh untuk buat perancangan semasa hidup. Tapi kalau anda dah buat wasiat, hibah dan juga perancangan harta sepencarian, semuanya lebih cepat dan mudah. Tak perlu tunggu, tak perlu berbalah. Dokumen perancangan bukanlah tentang harta semata-mata, tetapi ianya mengenai kasih sayang kepada waris yang kita tinggalkan. Hidup ini mungkin singkat, tapi kesannya sangat panjang selepas berlaku kematian. Rancanglah harta semasa hidup supaya waris tak terbeban selepas kita tiada. Kerana kasih sayang sebenar bukanlah semasa hidup, tetapi selepas pemergian kita.